Hari ni saya nak tunjuk ke anda resipi kari ayam adabi yang paling khas sesuai untuk pengembara macam saya ni ataupun yang mana nak pergi melancong ke apa. Ni dia serbuk kari. Jadi sekarang kita masukkan minyak. Kita masukkan bawang yang telah diiris, halia, dan kita kacau hingga naik bau. Serbuk kari adabi ni dia dah ada dah jintan manis, jintan putih, halba, serbuk kunyit, serbuk cili, kesemua dah ada. Dan saya percaya resipi ni memang menarik kalau anda di rumah mencuba kari ayam adabi. Dan yang penting kenalah masuk bunga lawang, kulit kayu manis, buah pelaga dan bunga cengkeh. Yang istimewanya kita masuklah rempah kari ayam adabi, ataupun nak masak daging, nak masak ayam, nak masak apa ni kambing ke, nak masak arnab ke, terpulanglah kepada cita rasa anda kat rumah tu. Dan kita kacau hingga pecah minyak. Terpulang kepada anda kalau kata nak menggunakan asam jawa ekstra ni, asam jawa ekstra adabi ni pun boleh juga. Kalau musim-musim panas kan, musim-musim panas biasanya air asam jawa ni, kalau saya dahulu masa saya dengan Spice Road, air asam jawa ni dicampur dengan buah green apple dan kita buat air dan diminum. Alhamdulillah, kita akan rasa sejuk, badan kita sejuk dan mudah. Dan di sini juga ada juga resipi dia kat belakang ni untuk nak buat. Anda tengok resipi ni kedebuk-kedebak, rempah kita pun dah pecah minyak dan saya masukkan sedikit air. Dan yang penting orang kita ni kalau tak ada santan, tak ada kari. Dan kita masuk serbuk santan adabi yang telah dilarutkan dengan air. Yang istimewanya serbuk santan adabi ni, dia tak payah nak guna air suam. Air sejuk macam biasa boleh dan kita kacau. Baik, resipi saya ni, saya menggunakan kepak ayam, di mana kepak ayam ni dia rasa dia lain sikit, dia manis kalau dibandingkan dada ayam. Dada ayam biasanya kita buat untuk sauteing, untuk nak masak daging goreng lada hitam, daging goreng sos tiram adabi ke whatever. Tapi ini saya pakai kepak ayam. Saya masukkan satu-satu dan kita biar dia renyah lebih kurang dalam 30 hingga 40 minit. Kita masukkan sikit lebih kentang. Lepas tu barulah kita masuk sedikit garam. Saya ni orang Kelantan tu masuk sikit gula. Dah pun siap. Jadi masa untuk dihidang. Hias sikit dengan bunga bandar, bunga jedah pun siap. Kari ayam adabi La Bamba Chicago Milano. Panjang tu.